hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifatu ra'su mali. Bermula makrifat ni kepala modal dalam agama. Dia orang yang tak mengenal, tiba-tiba dia ibadat dia tak tahu nak hantar pada siapa. Nah, macam orang gitu lah. Orang bekerja di kilang. Orang bekerja di kilang tu dia sudah kenal bos dia siapa. Dan dia sudah sign kontrak bulan-bulan gaji dapat berapa. Apa dia pergi kerja. Tiba-tiba kita tengok orang di kerja kilang, pasal suka kerja gitu. Masuk juga kita kerja suka dia juga. Nah, siapa pula orang terima gaji kita haja kerana kita tak kenal orang, tak sign kontrak. Gitulah hakikatnya dengan agama. Maka sebab itulah makrifat awal sekali dalam agama mengenal Allah. Nah, maka mengenal Allah Ta'ala bukan makna kenal hakikat zat. Sebagaimana orang ilmu isi, ilmu yang tidak betul dengan ajaran agama, dia nak kenal Tuhan, nak kenal diri zat Tuhan, di mana Tuhan berada, tempat mana Tuhan berada sekarang, keberadaan Tuhan. Ini satu pahaman yang tidak betul juga. Nah, tidak selari dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, aynama tuwallu fasamma wajhullah. Banyak lagi ayat Quran lain, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ayat-ayat ini menunjuk kata Tuhan ini tak tempat. Kami dekat denganmu, kamu tak nampak. Kami dekat denganmu, lebih orang dekat dekatmu. Kami serta kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berhadap, di situ ada zat kami. Apa lagi Tuhan sebut? Wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Pada langit ada Tuhan, pada bumi ada Tuhan. Ayat-ayat ini Tuhan tunjuk ke orang panggil lafaznya mukhtalif, tapi mafhumnya satu. Apa? Allah ada, tidak bertempat, tidak di bawah hukum asal. Itu setakat itu sahaja di dunia kita fikir. Jangan dipikir lagi Tuhan bertempat di langit, kau ada dalam tubuh kita, kau dekat tempuh kau buat. Jangan dipikir tu. Fikir lagi, la tuhitu bihil fikrah. Tak boleh nak pecah dengan akal itu. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma qadarullah haqqa qadri. Tidak akan dapat makrifat Allah Ta'ala akan sebagai makrifat sebagaimana kita kenal manusia. Nah, ni kenal orang muka bentuk jin, jisim, tangan, perutaka, tidak. Dah kenal Allah bagaimana? Kenal Allah kok jalan tak kenal. Al-'ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatun, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lemah daripada kenal itulah kenal. Selagi mana boleh rayak, boleh syarah Tuhan ada tempat di langit, Tuhan ada tempat atas aras, Tuhan ada hulul, meresap, ittihad, nyatu dalam tubuh badan kita, orang panggil tak kenal Tuhan. Nah, tak kenal Allah Ta'ala. Itu orang panggil asas yang mesti kita kukuh akidah kita. Allah Ta'ala tidak tepat, Allah Ta'ala tidak ada di bawah hukum masa. Hukum masa. Tidak kata ada pukul 12, pukul 1 siang malam ya Allah. Ada. Karena siang malam masa itu sendiri Allah Ta'ala yang cipta. Nah, masa-masa dulunya tak ada jam. Nah, masa-masa ini ibarat daripada putaran matahari. Putaran matahari inilah yang kita tahu siang malam. Sehingga manusia yang bagi 12 jam. Nah, apa? Nak wijali sains malam. Asalnya tak ada jam. Main mana masa? Ibarat putaran matahari. Dah siapa dia awak jadi matahari? Allah. Ada ni. Allah yang buat matahari. Matahari ni dulunya tak ada, Allah ada. Nah, ada ni. Allah Ta'ala ada. Tiga tu. Jam ni tak ada, Allah Ta'ala ada. Siang malam tak ada, Allah Ta'ala ada. Tahun 2015 ni tak ada, Allah Ta'ala ada. Tidak kata dia buang, dia duduk dalam tu. Allah Ta'ala tidak duduk bawah hukum masa. Sebab itulah tak kira siang atau malam, senantiasa kita boleh berdoa pada Allah. Nah, maka bila beginilah ada ayat-ayat Quran yang diselami oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam agama. Sebab tu hamba royak tajuk ni sangat berat. Kau yang mau nampak berulang gitu. Berat ni tajuk berat. Atau apa tadi banyak selalu dah haji. Tajuk kan pun akidah. Beratlah akidah ni.
Dalam Quran banyak dia sebut ayat-ayat yang kalau kita baca kan Allah Ta'ala serupa-serupa dengan kita. Nah ni wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala lagi telah datang Tuhan. Nah, dan mereka pun bersafaf. Kita pun imagine, kita pun bayang, tasawuf, khayalan pada akal kita. Oh Tuhan serupa dengan raja yang nak masuk ke kita dalam istana, memandang-memandang menteri pun pakat bagi Tuhan jalan atas kapet merah. Ada apa? Wajah telah datang Tuhan. Ini sifat gini orang panggil sifat syubhat, sifat mutasyabihat. Ayat-ayat yang bersamaran, yang nampakkan Tuhan yang ada ciri-ciri makhluk. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nah, ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Quran yang ada ayat muhkam, ayat yang teguh pada makna, tak perlu takwil lagi. Dan ada ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran pada makna majazi dia. Makna hakiki tidak sama ada. Makna hakiki tak sama, makna yang mana yang sama, makna majazi. Ada tak makna majazi, makna hakiki ni. Supaya kita kata tangan ni makna hakiki apa? Anggota badan. Nah, anggota tubuh badan tangan. Bila sebut kata tangan, kita pun payah selalu berjari 5, urat dawa betul-betul ada ni berdaging nanah darah, adalah kulit ke apa semua sekali ni. Ni orang panggil tangan, satu anggota jawaran pada tubuh badan manusia. Baik tangan ni juga kita guna ke selain daripada jawaran, guna dah apa orang-orang kita, buah-buah kita. Nah, ni orang panggil pinjam perkataan tangan, tapi guna makna bukan anggota tangan. Nah, supaya kata orang kampung mai kata orang kampung itu. Contoh lagi bukan sebut itu. Nah, orang kampung itu, orang kampung sebelah sana mai kuku, mai kata orang kampung itu. Orang kampung kita pun cakap, oh tunggu apa lagi? Dia hantar kaki tangan kita lagi. Hantar kaki tangan. Apa makna? Atau itu di balak mula bukan atau kaki tangan gerak tangan kaki dicap dilempar ke orang bukan. Ni orang panggil apa? Balaghah, majas. Ni majas. Oh jangan duk karu lah. Kebun tanah hujung kapur tu. Hujung kapur tanah tu dalam tangan aku dah. Orang cerdik dia akan faham. Oh tanah tu kok dia. Dalam rentah dia, dalam kekuasaan dia, gerai tanah menama dia. Kalau orang bodoh dia dibuka balik tanya orang itu. Mana yang ada itu? Ni orang bodoh. Faham makna zahir dia panggil. Sebab tu Allah Ta'ala pun banyak guna dalam Quran. Nah, contoh Tuhan kata ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah yadun ni mufrad. Sekutum tangan Allah kalau cakap udah moderat. Di atas tangan mereka itu Yahudi. Kita nak pakai tangan dengan makna anggota ada 5 jari besar, comel, mudah Tuhan ke dia. Ini orang panggil pahamnya seumpama pahamnya Hindu, pahamnya Buddha, pahamnya orang lain daripada akidah Islam. Nah, berpahamnya Allah Ta'ala supaya berat berhala, berjisim, berjirim, bertubuh, bergemagang kata orang. Bagaimana kemagian Tuhan? Bagaimana jirim Tuhan? Bagaimana tangan tubuh Tuhan? Lah ni tak boleh tengok. Akhirat saya boleh tengok. Nah, maka orang yang berpegang itu dia menyembah berhala hakikatnya dia hari. Ini bahaya. Ada bahaya. Nah, bahayanya bila berpegang dengan akidah mutasyabihat, akidah yang kesamaan. Ada pun kita orang yang ahli sunnah wal jamaah. Nak faham mana? Ada Nabi sendiri janji. Nabi ni tak cakap lauk, tak bahu begitu. Nabi ni ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak cakap melainkan semua wahyu daripada Allah. Nabi nak mula cakap dia bersumpah, wallazi nafsu Muhammad biyadihi.
demi sesungguhnya diri Muhammad dalam genggaman kudrat kekuasaan Allah, la taftariqu ummati ala 73 firqah, selagi akan berpecah umatku 73. Tak boleh kita nak kata bapa nak balah nanti ni bersatulah Syiah ke Khawarij ke Sunni ke, kita semua menyembah Kaabah yang sama. Bodoh semua cakap. Ada orang cakap kita lagi menyembah Kaabah. Siapa dia sembah Kaabah? Sengko lah sembah Kaabahnya. Kita sembah Allah, cuma hadap ke Kaabah. Dia tunjuk gambar Kaabah. Ni. Kita sembah apa ya? Nah, ni sembah bani ni ya. Ada orang ustaz tu. Profesor dia letak tangan mula ke kuning asli tu tak lagi tak susah. Dia balik. Apa dia tunjuk gambar dah lah. Depan gambar. Tengok dia. Kita sembah gambar. Orang kuning, orang hijau, orang protestan, orang ini tidak sembah gani dia, sembah Kaabah. Kalau apa sembah Kaabah. Musorang je sembah Kaabah. Orang sembah Allah. Nah, nama Baitullah, rumah Allah, bukan Allah berdalam, bukan. Cuma Tuhan kata nak sembah dia hadap ke Kaabah. Nah, bukan sembah Kaabah. Dah. Sebab itulah orang cerdik dia tidak gila jual tanah siapa nak pergi Mekah. Siapa tak pergi nafkah ke bini jual habis gak ada habis segala bagi apa. Allah nak pergi jumpa Tuhan dah di Kaabah. Mengamu Tuhan di Kaabah. Nanti jauh nak jumpa Tuhan. Tuhannya ada. Nah, tak tepuh dekat, tak tepuh jauh, tak jauh lagi. Nah, dia mahu dengar, mahu tengok, mahu tahu belakang, dan dia lah yang menggerakkan kita. Nah, mendiamkan kita. Itu Allah. Tak perlu jauh-jauh sini pun dapat. Tak perlu tunggu seperti kemarin. Sekali aku boleh berdoa. Walau Nabi kata yang zilu Rabbuna kulla lailatin, turun Tuhan kami tiap-tiap sepertiga sulusayil lail, sepertiga malam. Bukan makna Tuhan turun supaya teramai dalam cerita-cerita kanak-kanak tengok turun atas muka bumi tengok. Bukan gitu. Nanti ada orang syarah berceramah dia kata Tuhan turun sepertiga malam, Tuhan turun tengok anak kambing, nak mok kambing disusu, jenguk dia kata Tuhan turun jenguk ke langit dunia, tengok mok kambing disusu anak kambing. Allah bahayalah tu. Nah, orang pun bayar kata Tuhan jenguk jenguk mana dia? Faham tak jenguk ni supaya tuan tu minyak dah. Ni tingkat jenguk. Mamat tu dia. Nunggu dia susu kandung gitu, jenguk dia bagi. Bila jenguk ada gerak. Lepas jenguk tak jenguk balik, ada diam. Gerak diam ni sifat apa? Sifat kita bergerak diam. Makhluk ni tak boleh terima kalau tak bergerak, tak diam. Oh ya, aku jumpa satu kereta Ferrari tu hebat sungguh. Gerak pun tak, diam pun tak. Makin masa dia laju tu lah, dia slow. Masa dia laju tu lah, dia slow. Boleh terima kan? Masa dia laju 160, tiga tu juga baru kini. Baru slow. Boleh terima kan? Tak boleh terima. Kerana dia makhluk ni, dia terima dua perkara berlawan. Nah, tapi tak boleh beripu. Tika dia bergerak, dia tak boleh beripu. Nah, aku tengok satu kereta tu, tika dia tu dah dia gerak. Tika dia digerak tu lah dia diam. Ni orang panggil dah mustahil akal. Mesti makhluk kena terima salah satu. Wa emma gerak atau diam. Tangan dia bergerak, dia tidak diam. Tangan dia diam, dia tak gerak. Ini makhluk. Kalau begitu pada Allah, dia tak gerak, tak diam. Kerana bumi ni bila malam, bukan seperti bumi ni malam lah. Nah, Malaysia malam, Mekah Arabia, Arab Saudi tidak malam lagi. Nah, kalau Tuhan tu sing seperti ke malam, sedap bapak Arab ni. Mau Tuhan tu Malaysia dan ini. Gitu, fikir logik dengan agama pun tak terima dengan akal. Dan ni. Maka sebab tu ayat-ayat gini tak boleh kita telah zombie ayat gitu tak boleh. Nah, sebab tu Tuhan pun jaga dalam Quran wa ukharu mutasyabihat. Setengahnya ada ayat-ayat yang kesamaran makna majazi dia. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Mana-mana orang yang ada dalam hati dia belok.
tidak betul ikhlas, tulus, suci, murni dalam agama, ada niat tak comel, nak berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayattabi'una ma tashabaha min ubtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Maka dia mengikut pada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran tadi, dia jaga orang ramai, dia jaga orang kampung dengan takwil yang tidak betul daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini bahaya. Dia tafsir ikut kepala otak dia sendiri. Ini sangat bahaya kerana Nabi kata man fassara al-Quran bi ra'yin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mana-mana orang yang tafsir Quran ikut kepala otak sendiri, dia rasa saya gini pendapat saya gini pada pandangan saya ayat ni maknanya begini. Dia ikut kepala otak sendiri. Ni ada satu golongan orang tak mau pakai alim ulama. Dia kata ulama kalau otak suka kita dulu, orang dulu. Imam Syafi'i orang dulu, dia kata dah kita orang dulu. Apa dia ikut Imam Syafi'i? Sedap dia cakap, heran kita cakap lagu. Nak kata ayat tak suruh hadut, tak suruh banding, tak suruh lagu dengan Imam Syafi'i lah. Lagu sahaja dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mujtahid apa? Mustahid apa Imam Nawawi? Mustahid tarjih, mustahid mazhab. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan Imam Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Dan Imam Nawawi ulama mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i, masih lagi ikut Imam Syafi'i. Masih lagi ikut metodologi mazhab. Tidak rasa nak tafsir Quran ikut penutup sendiri. Padahal dianya syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim dia buat, kitab Majmu' dia buat, Al-Azkar Nawawi dia buat. Beratus kitab. Kalau kita tengok saja karangan dia, seolah-olah dia mati umur beratus tahun. Tapi tahu pada Imam Nawawi mati umur berapa? Umur 40. Nikah pun tak ada. Tak ada keturunan. Sebab tu kalau orang Arab mari burung di epok lain, dia kata saya keturunan keturunan. Ana min zurriyat Imam Nawawi, nampaklah di situ. Bila masuk Imam Nawawi ada keturunan boleh kubitmu. Imam Nawawi tak ada nikah. Bertungkus lumus dalam ilmu. Mari kita siapa dalam cerita sebut Imam Nawawi bersibuk dengan ilmu sampai tak ingat kematian. Duk ngaji kitab sampai tak ingat kematian. Tak ingat kematian. Mak dia ambil nasi suap dalam mulut. Yang mamu minta kabar yang mamu. Habis dia menulis kitab baru rasa lapar, tanya mak, tak makan lagi hari ini. Dia tanya mak dia, tak makan lagi. Dah ada suap lagi ke apa dia? Sungguhnya dia mengaji sampai tahap tu nak ayat Imam Nawawi. Bakat ulama belum ada dia lagi. Subhanallah, orang sekarang ni dia rasa berlaku alim. Inilah yang bahaya. Inilah yang orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia. Allah Ta'ala innallaha la yaqbidul ilma biqabdi min suduril ibad. Atau kama qala Allah Ta'ala tidak akan cabut ilmu dengan matikan. Allah Ta'ala tidak cabut ilmu dengan cabut ilmu daripada dada-dada hamba. Kalau orang ngaji ini semakin hari semakin ramai. Dan universiti banyak buku. Universiti Islam saja. Ada universiti tu, universiti lah. Orang kata dia cakap gitu lah, universiti dalam negeri saja ni berapa buah. Antara bangsa ke antara bangsa, kok tidak nama Islam, kok ada pengajian Islam. UKM, UIA, UC, apa lagi? Kuis, macam-macam jadi kan. Orang ngaji pun ramai orang ngaji dalam negeri, luar negeri, dalam negara, luar negara. Kok ngaji Mesir ramai mana? Kok kita balik-balik, tiap-tiap tahun kita balik-balik lagi. Ramai ngaji ni Mesir, Baghdad, Jordan, Syria, Yemen, macam-macam. Banyak orang ngaji agama. Dulu kitab-kitab ni tak ada pun macam kita sekarang. Apa penulis tak pandai dengan tulis nama tua lagi, ijazah tua lagi.
Dia datang lagi untuk pulak gambar sengih senyum ni lah buku saya dulu ni ada macam-macam. Dulu kita ada setengah-setengah kitab tak tahu dia nama dah. Usul tahqiq satu kitab tak tahu dia nama. Gitu sekali alim ulama kita dulu jaga dengan pandangan Allah. Nah, mengajar banyak panjang dah siap tempat untuk atas sungai gelap. Allah Akbar. Anda masa dulu itu ada sifat menjuta kamu. Tak cetak. Tak cetak. Pentingnya waraknya ulama dulu. Sebab tu Nabi kata apa? Manis dada ilman lam yazdad war'an wa tawadu'an lam yazdad illa bu'dan. Mana-mana orang tambah ilmu tapi tak tambah warak dan tawadhu' hati dia. Tak tambah warak. Warak dengan makna menjaga daripada perkara syubhat. Arah sama Allah. Dah. Nah ada ni. Dan tawadhu' maksudnya rendah hati. Tawadhu' rendah hati. Bukan tawadhu' yang jadi dulu dah bukan. Nah, tawadhu' masa hati tu rasa rendah sama jalan tu. Nah, dia boleh buat ada dia kedet kawak. Body buka gitu pun tapi hati dia rasa sama je dia ngayam. Tawadhu'. Orang ni pakar dengan sekutu dengan jumpa jalan pun habis dia tiapi pun hati dia rasa melangi. Dia lah mulia, dia lah ahli syurga. Dia panggil takabur. Itu tawadhu' masa hati rendah. Maka orang itu tambah ilmu tapi hati tak tambah rendah. Nah, dengan ulama dia nak lawan lagi. Ulama kau kita tak masuk. Dah kalau ulama tak masuk, mu lagi tak masuk. Kan? Kalau ulama tak pandai, mu lagi tak pandai. Ulama dulu bukan main ngaji ni. Osahlah Imam Nawawi tu orang Arab. Dia kata, oh, orang Arab. Sedaplah dia. Ino yang ngomong Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari ni orang Bukhara. Orang Ajam. Muslim, orang yang sabur. Imam Muslim. Ilmu tu harus bukan nanti Arab. Arab sendiri berapa jerak dah alim tu. Nah ni. Kok alim kok saw-saw tu ramai orang Ajam. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali. Nah ni. Ni bukan orang Arab, orang Ajam, orang Arab. Orang Parsi. Gitu juga kita anak Melayu pun Syarah Fatani dulu. Syarah Fatani bukan Al-Makki, Fatani. Orang Tani. Orang Melayu. Alim tak alim Syarah Fatani sebagaimana Imam Nawawi butuh. Tak nikah dia. Tak nikah. Sibuk dengan ilmu, nulis kitab, mengajar kitab, nulis kitab, jihad. Sampai tu 2 kali ke Fatani dengan sahabat dia Syekh Abdul Somad Falimbani lawan kerajaan Asia lawan Fatani Darussalam sehingga mati. Abdul Somad Falimbani dijenuk di makam dijenuk. Gitu ulama-ulama dulu bukan setakat lidah, mulut cakap, buat. Sampai tak sempat kahwin. Tak ada keturunan Syarah Fatani. Sebab tu kalau orang tani main mengaku kata saya keturunan Syarah Fatani, apa pula sekali lagi pada ni. Bila masuk Syarah Fatani kuliahan nikah pula. Itu tak ada umur 30 ngaji umur 25 kat anak bini dah. Nah, lek mesti anak bini. Nak lawan ulama. Siapa dia mu? Nah, siapa dia mu nak lawan ulama? Nah, ada kata ulama ni ada banyak ya. Ya, memang ada banyak. Ada ada ni. Ada ulama ul akhirah, ada ulama fil billah, ada ulama ulama jahat. Dah Imam Syafi'i ulama Nah, Imam Maliki ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ulama segala alim ulama dulu yang tu hatimu jahat dengan ulama, kau jahat dengan ulama. Nah, jangan gitu. Kalau Nabi sebut dalam hadis tadi, walakin yaqbidul ilman biqabdil ulama. Tapi Allah Taala cabut ilmu dengan matikan alim ulama. Amalnya ada ulama mati. Hari itu jujur mati. Allah jemaah itu dulu ni. Patut ninggal pula Tuhan Haji Zakaria. Ninggal pula Tuhan Haji Harun di Kelantan saja. Anak alim falak, alim siasat, alim gapo, mati dah. Ni ulama. Ulama ni dia tak kira lah alim bidang mana. Nah, apa lagi? Alim bidang mana, cenderung ke mana, tak saja itu. Tapi ada satu sifat khas Allah Taala letak pada dia. Apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya hamba aku yang takut pada aku ialah ulama. Maka tiap-tiap ulama tu alim dalam medan apa sekalipun, nak musyawarah, balaghah, ma'ani bayan, tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf, siasat, politik, tak kira, dia ada satu sifat takut Tuhan.
Ini dia panggil ulama. Tengok Imam Malik. Imam Malik ni 40 kau tak silap kita orang tanya soalan dia. Orang tanya soalan dia, Imam, apa hukum? Apa hukum? Tiap-tiap soalan dia Imam Malik jawab apa? Wallahu a'lam wa ilmuhu. Wallahu a'lam wa ilmuhu. Allah Maha tahu. Ilmu dia pun Allah Maha tahu. Ini ulama. Orang takut Tuhan. Nah, kita lah ni dah gitu. Nah, ustaz apa hukum? Aku tak tahu hukum ni ada ni. Ada yang gitu. Ada pendapat saya lah. Nah, rasa-rasa saya, rasa-rasa jawab. Dan kenapa? Kan dia tak takut tu. Dia takut kau ni. Dia takut orang kenal dia. Tak tanya ustaz ni ustaz Allah Alam ni. Tanya sikit Allah Alam, tanya sikit Allah Alam. Tak suruh tanya dia. Nah, dia takut orang gelar Allah Alam ke dia, maka dia jawab habis segala soalan dia lah, dia bukan hukum pun. Ini perang kita. Ustaz dah masuk ke abang sekali orang modern tadi. Ulama dulu dah gitu. Ulama dulu orang tanya hukum Imam Malik 40 pada 40. Dan soalan orang tanya ke dia jawab Allah Alam wa ilmuhu atam. Allah Alam wa ilmuhu atam. Allah Maha tahu, aku tak tahu. Allah Alam tahu, untuk ilmu dia pun. Dok malu sedikit, kemudian mengaku dia tak tahu. Karena dia tak tahu semua. Karena dia takut pada Allah. Ini orang panggil sifat pada ulama. Ni bahaya ni. Bila sahaja tak ada ulama, hatta lam yabqa aliman, hingga dunia ni tak kekal seorang orang alim. Nah, fasuil apa? Ila apa? Fasuilun nas, fasuilun nas ila ghairi ahli. Nanya oleh manusia kepada orang yang tidak ahli. Faftau bi ghairi ilmi, maka orang ditanya tadi fatwa tanpa ilmu. Nah, hukumnya bin, hukumnya haram, tak boleh, syirik, bid'ah, macam-macam dia jawab. Dengan tidak ada acuan ilmu, dengan hanya pakai Quran, pakai hadis, tidak mengikut tafsiran yang betul. Ini bahaya. Karena Nabi SAW sabda dalam hadis dia, saya khruju min qaumin akhir zaman, ahdatsul asnan sufahaul ahla. Akan keluar satu kaum di akhir zaman. Dan ceritanya akhir ni Nabi mula mi'raj, Allah Ta'ala rupakan dunia dalam bentuk perempuan bongkok nikah. Sangat tua tapi beriak, makeup jangan, sangat jangan. Nah, Nabi tanya siapa tu ya Jibril. Jibril kata itulah ya Muhammad, umur dunia sekarang tua bongkok nikah dah. Nah, sebab tu Nabi kata innal ba'thi was-sa'ati kahataini. Kebangkitan dunia kiamat dekat dengan dua jari ni je. Tu Nabi 1400 tahun lebih mula. Kita sekalian tu tak tahu. Dapat ji. Maka sebab tu dunia semakin mahal, semakin mahal. Esok mahal, satu hari boleh. Mahal. Nak tahan mahal apa? Dunia ayat apa? Dunia. Nah, pasti dia lah dunia kita. Kalau nak cara dunia kita akhir zaman, salah satu hadis Nabi riwayat kita tentang alamat akhir zaman apa? Saya khruju min qaumi akhir zaman, ahdatsul asnan sufahaul ahla. Bodoh pahaman mereka. Nah, sesak pahaman mereka nanti. Ahdatsul asnan sufahaul ahla. Bodoh pemikiran-pemikiran mereka. Pahamannya sesak, nah pemikirannya bodoh. Tapi sambil-sambil tu bodoh tu kok yaquluna min khairi kalam apa? Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Tapi bercakap sikit duk baca qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, tabuh qala ulama ni. Dia kata qala sikit-sikit qala ulama, sikit-sikit qala syekh, sikit-sikit qala ustaz, qala kitab dia kata. Apa qala syekh, qala ulama? Kita ni Nabi tinggal dua kan? Nah, ada Nabi tu. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meninggal pada kamu dua perkara yang bila memegang jejak sungguh. Dua perkara ni tidak sesat sampai bila-bila. Hadis dengan lafaz ni mari dalam kitab Muwatta Imam Malik dengan sanadnya mursal. Karena Imam Malik kata annahu balaghahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kata sesungguhnya telah diberitahu kepada aku bahawa Nabi ada sabda begini. Imam Malik bukannya sahabat tabi'in.
maka dia gugurkan nama sahabat, dia panggil hadis mursal. Nah, Nabi kata apa? Dua perkara Nabi tinggal, Quran, Sunnah. Dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, hadis Sunnah Sittah, dia sebut dengan apa? Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Quran dan itrah keluargaku, ahli baitku. Apa maksud keluargaku? Ahli baitku, yakni ulamaku. Maksud dengan ahli bait Nabi itu siapa? Ulama. Ulama. Nah, ahli bait sini jangan kita faham sebagaimana satu golongan yang ada di Lombok, kita silap. Kalau panggil Syiah, apa? Nah, faham dengan ahli